selepas dia azab. Maksudnya kalau orang Islam yang banyak ahli taat, maka akan masuk syurga direct lah tanpa kena masuk neraka. Tapi kalau hak banyak ahli dosa, maka akan masuk neraka dulu lah sekali masuk syurga juga. Cuma kita tak silah lagu tu. Kalau nak agak biar boleh masuk syurga tanpa kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tu. Sebab tu kita tolong doa dan kita sama-samalah ya Allah. Dia kata minta engkau matikan kami dalam hal keadaan kami Islam dan beriman. Takut jadi macam tu kekal dalam neraka habis. Kemudian hak tu hak bahagian neraka. Cerita pula orang syurga. Last sekali cerita habislah cerita. Maksudnya orang Islam hak masuk neraka pun lepas sekali waktu dia berlaku untuk masuk syurga. Kemudian hak ahli neraka, hak kafir, hak kekal dalam itulah. Apabila kena selok dah itu tak boleh tubik dah. Hendaklah kita gambarkan dan kasihkan syurga dengan sebenar-benarnya dan secukup-cukupnya. Dia boleh tu kalau tak ada huruf ba tu boleh jadi gemar. Cuma sini ada huruf ba jadi baca gambarkan. Nak baca gemar boleh huruf ba boleh juga tu kata maksud nadah lah. Boleh dua lah. Hendaklah kita gemarkan dan kasihkan boleh huruf ba. Maksudnya gemar dan kasih. Maksudnya nak. Gemar ni berahilah nak. Biar kita nak sangat dan kasih ni suka sangat. Ataupun gambarkan imagine gambarkan ni imagine tapi pada hakikatnya syurga ni bagi nak imagine. Cuma seolah-olah kalau kita dengar neraka saat ni dengar neraka tak boleh nak bayar, tak sanggup kita. Maka cuba kita gambarkan syurga pula hak yang akan sebut nikmat-nikmat ni. Walaupun pada hakikat syurga ni bagi hak tak boleh nak gambar, cuma cuba gambarlah gambarkan nikmat-nikmat yang akan disebut dalam lepas pada ni beberapa ayat daripada Al-Quran disebut tentang nikmat syurga. Kita gambarkan bila gambar imagine tu supaya kita mari rasa kasih. Jadi boleh dua-dua tu. Nak ambil hendaklah kita gemarkan pun boleh tapi kena buat huruf ba. Kalau nak kekal dengan perkataan dia hendaklah kita gambarkan ataupun imagine nikmat yang ada dalam syurga tu. Sebab apabila kita imagine nikmat yang ada dalam syurga tu menyebabkan kita jadi kasih. Kita jadi nak masuk syurga tu. Bila dengar azab neraka, imagine tentang azab neraka, na'udzubillahi min zalik, tak sih takut Kemudian gambarkan nikmat syurga pula supaya bila kita gambarkan nikmat syurga tu mari kasih kepada syurga. Tu. Hendaklah kita gambarkan dan kasihkan syurga dengan sebenar-benarnya dan secukup-cukupnya. Kata dia. Duk atas dunia ni bila kita dapat nikmat sebagai contoh, bila kita dapat nikmat, cuba imagine nikmat hak setara hak dunia pun kita Allahu Rabbil Karim sukanya. Gilah tempat-tempat yang hak contoh jumpa makan yang hak sedap. Allah sedapnya makan ni, sedap begini. Dalam syurga lebih pada ni lagi. Ataupun tempat tu comelnya dalam syurga lebih pada ni lagi. Cuba gambarkan lagu tu supaya hasil daripada kita gambar tu mari perasaan kasih. Mari perasaan nak kepada masuk syurga tu dengan sebenar-benarnya dan secukup-cukupnya. Tak boleh kita duduk galik. Tak boleh kita nak duduk galik. Bukan galik tu galik. Tak boleh kita duduk galik dan buat cera-cera. Gapo cera-cera? Buat cera-cera ni buat main-main, buat tak tahu. Tu dia guna bahasa sama. Dan tak boleh dia kata, tak boleh kita duduk galik dia buat cera-cera sama sekali. Cera-cera ni buat main-main, buat tak tahu, buat gitu-gitu je. Kerana apa tu tak boleh kita galik sangat, tak boleh kita buat main-main je. Ianya syurga tu lah tempat yang sudah dan tempat puja nafsu dengan secukup-cukup kehendak. Tu. Sebab syurga tu lah hak tempat hak nyuduh sekali kita. Atas dunia ni nikmat orang kaya setara mana rumah besar, berjuta-juta rumah. Tak belah mana lagi nak banding dengan syurga. Syurga ni arduha ka ardis sama'i wal ardi tu sebut. Luas litar dia langit bumi ni. Jadi kalau rumah kita gala besarnya rumah ni. Kalau orang biasa gila rumah kaya, rumah juta-juta tu. Kita pergi kalau hak rumah ada sekali pergi rumah 4 juta pun Allah. Kita tengok takjub dah. Orang panggil rumah kita hak
hak ribu-ribu, ratus ribu tu kita cari rumah hak kaya-kaya berjuta-juta tu. Kita pergi tengok Allah Rabbi Karim. Takjubnya, tu baru rumah hak berjuta-juta. Hak besarnya dengan bilik berjuta-juta tu. Dalam syurga ni luah litar ada langit bumi nah. Tentu lagi hak lagu tentulah hak tempat kita nak tu. Dia tempat puja nafsu dengan secukup-cukup kehendak. Nak gapo boleh berlaku. Tu maksudnya nafsu kita atas dunia ni kena tahan. Ad-dunya sijnul mukmin. Nabi kata dunia ni ibarat penjara bagi orang beriman. Penjara buat apa? Sebab banyak benda tak boleh nak buat. Nak buat goni tak boleh agama takwi, nak buat ni tak boleh agama takwi. Dia panggil ibarat tersekaklah, terpenjara. Tapi wajannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Apa syurga? Sebab orang kafir nak buat apa boleh buat. Sebab dia tak ada dosa pahala, dia tak ada apa nama ni, cuma dia takut atas undang-undang lah. Atas undang-undang dunia dia takut tu ya. Tapi atas dosa pahala tak ada bagi dia. Kita orang beriman ni hak kalau kita meninggalkan perkara yang Tuhan larang tapi dengan niat hak benda dunia je, dia tak jadi pahala. Contohlah tak curi. Apa tak curi? Sebab takut penegak boleh. Orang lain raja sebut dah hamba boleh balik semua. Kita meninggalkan kalau buat benda wajib diberi pahala dan diberi apa namanya, kita buat benda wajib ni Tuhan akan beri pahala. Tak buat benda wajib dosa. Tinggal benda haram Tuhan beri pahala, buat benda haram dosa. Tetapi kena ingat nak dapat pahala tu ulama sebut kalau kita tinggal benda haram ni kita kena tinggal kerana agama lagi. Bukan bapa tak curi, mereka apa boleh. Bapa tak zina kerana takut nyetel demo kalau sekat tu je tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Kena ingat dia tak maksudnya kalau kita duduk situ dia tak jauh beza dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak curi buat apa? Sebab dia kata kena ingat tak boleh, lepas tu tak boleh buat nyok orang. Dia kat tu je. Dia tak ada kerana Allah ataupun ada kerana agama. Jadi kalau nak suruh tu kita dapat pahala setiap perkara yang hak tak comel tu kena niat kerana Allah ataupun kerana agama lagi. Baru dapat pahala. Dia kena duduk situ. Tu ulama sebut. Jadi syurga tu tempat puja nafsu. Atas dunia tempat tahan nafsu lain. Dunia tempat tahan nafsu. Syurga tempat puja nafsu dengan secukup-cukup kehendak dan secukup-cukup puas hati selama-lamanya. Puas hati nak gapo boleh berlaku dalam syurga ni. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Ni ayat tabsyir, ayat khabar gembira. Allah Ta'ala sebut wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Artinya, dan hendaklah menyukalah engkau hai Muhammad wa basyiril ladzina amma tu suruh Nabi Muhammad royak. Wa basyiri hai Muhammad, ayatlah berita gembira, berita menyukakan, hendak menyukalah engkau hai Muhammad. Siapa dia menyuka kepada siapa? Akan mereka-mereka yang beriman mereka itu dan beramal mereka itu akal amal-amal yang soleh. Satunya beriman amal soleh. Dalam Al-Quran ni banyak kita duk jumpa dia reke sama dah beriman amal soleh. Dia reke dua tu sama dah. Khabar gembira gapoh menyukakan dengan gapoh bahawasanya sabit bagi mereka itu, tetaplah bagi mereka itu beberapa syurga. Lahum jannat, syurga. Asal jannat ni asal masuk kebun. Kebun-kebun, taman-taman syurga. Syurga tajri min tahtihal anhar, ya derah. Dia terjemah derah sini. Tajri ni apa nama ni,
Asal tajri ni daripada jara. Siba, kalau orang berlomba lari dia panggil sibakul jaryi. Jara ni berlomba, berlari. Berlari. Sebab tu dia kata bila sebut berlari ni kan istilah kepada derah. Kinayah kepada derah. Sebab tu terjemah derah sini. Biasa kan kita terjemah dalam tafsir-tafsir dia panggil mengalir di bawahnya. Cuma mengalir aliran air tu nak menunjukkan mengalir tu aliran yang derah. Tu tajri. Tajri ni mengalir yang derah. Tu dia istilah lah. Tak apalah. Tu dia terjemah asal ambil bahasa dia. Ia derah lah di bawahnya ataupun nak suruh mudah faham mengalir lah di bawahnya, di bawah syurga tu oleh beberapa sungai. Ni orang ni Allah Taala ni dia sebut tentang sesuatu nikmat sebab tu dia panggil